tayar depan lain, belakang lain, mungkin depan dah botak. Betul. Hari ni Zentrax dekat TMC Racing Pulau Johor. Saya ada satu soalan, ini memang betul-betul saya pun pening juga. Saya tengok ada rider-rider ni, dia suka campur tayar dia. Depan lain, belakang lain. So itu macam mana tu bang? Kepada pandangan saya, kalau tayar lain, belakang lain ni agak membahaya lah. Satu lagi daripada segi kualiti dan daripada segi jenis compound tayarnya. Takutnya depan ni jenis compound ni tayar mungkin keras, belakang medium lembut. Takut bila kita corner, bahayakan rider-rider yang ada lah. Tak ngam kat situ Tak ngam kat situ. Faham, betul kan? Mungkin tayar depan lain, belakang lain, mungkin depan dah botak. Betul. Tiba-tiba cepat pula depan botak. Depan pula botak. So memang tak sesuai lah nak pakai. Betul. Memang tak sesuai untuk korang campurkan lah depan lain, belakang lain. Tak selamat untuk korang. So nak dapatkan tayar Zentrax, korang boleh datang dekat kedai ni, dekat TMC Racing. Aku dah bagi location kat bawah. Zentrax, grip padu ride laju. Podo lokal. Ciao. Okey. Assalamualaikum.